Guys, M-Force buat hal lagi guys. Dia baru saja melancarkan satu lagi motor skuter yang marhain, yang mampu milik, iaitu kita ada dia beli motor Island 150. So ini reka bentuk dia menggunakan lampu fully LED. Cantik lampu dia. Jom kita main sikit lampu dia. Terang gila guys lampu dia. Nampak? Waktu gelap kan? Tengok lampu dia bapak terang. Okey, so dia ada windshield yang tinggi. Dan dekat bahagian bawah macam ni, alright, menggunakan teleskopik fork. Kemudian ada single disc di bahagian hadapan, tu port caliper pada Nissin, ABS 2 channel, tayar depan 110/70 rim 14. Alright, so kita bawa ke tepi. Macam ni dekat tepi dia. Okay, so floorboard dia pun cantik. Dia campur getah, campur dengan besi macam tu, style lah, nampak style. So dia juga ada utility hob dekat sini, safety utility hob. Cuma dekat bahagian sini tak ada. Okay, so dekat bahagian seat dia pun cantik. Seat dia macam ni. So dia lagi grip lah, dan juga seat dia lembut empuk, and dia ada 2 level seat. Korang tengok ni ada logo dia beli motor, dan juga pilihan dia selesa, tebal dia punya seat. And korang tengok dekat bahagian grab bar dia pun cantik. Antara benda yang saya suka juga dari segi lampu belakang. Lampu belakang dia cantik dan juga style macam mata Cyclone. Dan signal dekat belakang tak capang guys. Tengok. Cantik. And dekat belakang menggunakan dual Oxober. Okay. Dan juga ada single disc, single port caliper daripada Nissin. Ini pula meter dia. Meter dia ni LCD screen display yang korang boleh touch macam tu lagi. So dia punya switch button macam ni. Dia menggunakan handlebar. Dan juga menggunakan keyless. And then dia punya ruang kompartmen boleh tahan besar guys. Ini ruang kompartmen dia. Okay, so muatlah mungkin helmet open face yang kecil ataupun helmet stern. And dia punya tangki boleh tahan besar juga, 9 liter. Okay, dengan semua features yang saya ceritakan tadi, harga motor ni tersangatlah marhain, sangat mampu milik. Tak masuk akal, iaitu dijual pada harga RM6,688. Bawah RM7,000 korang dapat macam-macam dekat motor ni. Jadi apa tunggu lagi? Rasa korang dah boleh beli dah motor ni. Okay.